Angin senja, silir daksina, bawa nama yang selalu ku sebut perlahan, Abdullah bin Kayan. Di hujung lidah, di hujung harapan. Dengar sini, nak. Walid Fatah tu, dia cuma ayah tiri kamu. Ayah kandungmu ialah Abdullah bin Kayan. Manuskrip yang baru saya terima ini mungkin boleh merungkai misteri ayah saya. Tapi yang hantar tu, Ong Si Hwa, saya tak kenal pun. Okeylah, biar Ailing tumpang kamu. Terima kasih, Tauke. Sejak ayah dah tak ada, saya sunyi sangat. Rindu Aiman. Amirul, YB Samsuri dan Wakil Yayasan Wawasan akan datang. Kita perlu siapkan persembahan terbaik. Ya, saya akan tanggung kos kenduri dan acara sajak. Libatkan pelajar sekolah nanti. Di setiap hembusan nafasku. Cintamu abadi. Hebat. Terima kasih kerana mengajak anak saya sampai menang. Saya harap Amirul Nizam dapat mengembangkan sastra dan bahasa di kampung ini dan menjadikan Kampung Seri Purnama sebagai kampung sastra. Pakcik, Aiman di mana? Dia di Terengganu sekarang. Saya harap dapat jumpa dan berkawan dengan dia. Bila puisi ini siap? Awak nampak penat. Saya cuma penat. Awak orang pertama yang baca nanti. Bagaimana dengan Aiman? Kisah dalam manuskrip ini, ia seperti menceritakan kehidupan ayah sendiri. Ya, saya faham. Awak nampak cantik malam ni, tahu tak? Manuskrip ini mengingatkanku pada ayah. Tapi aku terperangkap di sini, menguruskan perniagaan yang menjauhkan kita. Jangan pergi, Haikal. Bahaya. Fikirkan tanggung jawab kamu. Berhati-hati di jalan. Ayahmu pasti bangga dengan kamu. Semoga berjaya di sana. Jaga diri baik-baik. Rumah arwah ayah saya di mana, Pakcik? Sabarlah dulu. Nanti Tauke Ong akan bantu kamu. Betul ni, Haikal. Jomlah kita pergi sekarang. Haikal. Selamat pagi. Jom, kita sarapan di bandar. Nah, Haikal, guna motosikal ni untuk... Terima kasih banyak, Pakcik. Seronok kerja macam ni. Minggu depan, kita pergi memancing lagi. Lepas tu, awak tidur rumah saya, ya? Zapin ini warisan kita. Haikal mahu bangkitkan semula. Betul tu. Tauke Ong pun setuju. Kita pasti boleh. Laju Pifting, Zapin kita. Hidup